Kok tak? Oh, dia buang udang. Oh, ada pergi gili. Okay geng, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh geng. Selamat pagi-pagi buat rekan sahabat semua geng. Welcome back to my channel Shadow geng. Okay, doa dan harapan semoga hampa semua berada dalam keadaan sihat naknya geng. So baru sampai di Mamcoh, jam menunjukkan pukul 6.52 geng. Selepas monsun baru ni hujan ribut. Ni baru hari nak try. So dah ada sahabat saya seorang kat belakang. Dia baru sampai, saya pun sampai. Okay, belah sana pun masih tak ada orang. Mungkin sekali ramai kot. Okay, doakan saya ada set pagi ni geng. Hari ni bawa main 2 set pancing, 2 spinning. Satu nak main pelampung dan satu untuk nak main casting. Tengok macam mana Okay geng, saya nak set up dulu. Doakan saya ada set geng. Jom kita set up, kemudian kita mengai harap kita gasak ni geng. Baik, jom. Okay geng, kita pasang set up pertama dulu geng. Set up pertama kita main pelampung dulu geng. Kita tengok macam mana ayat dah stop, ayat dah slow, kita try main pelampung pula kan. Kita try main casting pula kan. Okay kan, ni setup pertama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Udang pertama. Udang pertama. Sekejap je dah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak hari tak ada dulu. Tu lah. Aku malah nak main dah. Kita ingat. Lubang tu. Okey. Dah. Dia. Layan. No, member dah strike geng. Member dah strike geng. Tak lambung pun. Ha? Dekat ah? Oh, main tepi terus. Ui, besar ah. Ui. Oh, dah. Alhamdulillah. Saya helok geng. Dah. Borong saya helok geng. Mantap. Borong geng. Tu dah hasil. Sekilo lebih tu.
Muntah tipu. Tu buat putih tu. Buntai tipu Angga. Oh, Angga makan. Makan tu, Angga. Ah, lucu dah. Lucu dah Angga. Ada lagi Angga. Biar. Tak kena. Ada Angga. Ada. Ada. MJ. Pi, mai depan sikit. Gelama. Oh, MJ. Oh lah, jenahak. Baik Uncle. Boleh balik Uncle. Boleh balik Uncle. Boleh cakap. Sudah awal ini adik makan. Angkat tipu ah. Cakap pula. Angkat. Jun. Ada? Tu tengok leh tu. Kat. Makan dah. Ya. Tak ada undang yang lepas. Yang lepas dia pergi bercuti. Minggu ni dia balik bercuti lah. Kena getah lah. Lepas dia. Ni tak mau belah pun. Kok dah. Ada tali pusat gili. Aku buka ni, tak mau belah. Oh, dia buang udang. Oh, ada pergi gili. Cendol. Walau boleh goreng. Dah buat masa.
Tak kompau leh, tak kompau leh. Allah Akbar. A few moments later. Woi, hamba kata lihat perempuan weh. Dua orang telefon. Two hours later. Angkulan tak ada. Takkan tak ada. Ui, beli udang. Habis semua tak. Ayat dalam ah. Ya, ini pot dah sudah tahu ah. Tak apa, sangkut kita buat lain. Sangkut kita buat lain lah, Uncle. Ini pot mau duduk sana. Dia tak akan tu. Belah sana. Tengok saja. 10 seconds later. Ha, Aiman strike, Aiman strike. Oh, ni lah. Aiman strike. Aiman strike, Aiman strike. Kita tengok ikan apakah itu? Ikan apakah itu? Buntai. Buntai gorgon. Dia duduk dalam ni. Cekap. 3 kali balik. Tu dapat. Sangkut. Tapi tengok pasal duduk macam ni. Ada ketuk sekali. Wah. Dah. Besar tu. Anjir. Gila tak dekat. 2 kali sudah. Okay geng, jom kita gerak balik geng. Ni hasil pagi ni geng. Sekok lah. Saiz cendol dalam 700 gram. 600 gram macam tu. Ada pukat pula geng depan tu. Ikan tak masuk lah. Udang pun dah habis. Cuaca pun gelap nak hujan ni geng. Tak apalah, nanti kita repeat lah. Esok kita tengok macam mana kita repeat lain.
Ikan tak masuk geng, ada pukat. Tu hampa tengok sana. Ramai geng yang tunggu. Cuaca pun gelap. Gelap gulita nak hujan. So kita gerak dulu. Jadilah sekok ni. Hambak kasar-kasar ni. Okay, jom. Terima kasih kepada yang menonton. Sehingga kita berjumpa di next video geng. Terbaik geng. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh geng. Selamat pagi-pagi buat rakan sahabat semua. Terima kasih kepada yang menonton video saya geng. Hari ini adalah sekok rezeki mana-mana. So rezeki mana-mana sekok lah geng. So lepas lah nak buat 3 rasa geng. Tak besar dalam 500-600 gram. Lepas lah 2 orang makan geng. Ok geng. Oh nanti ada masa kita repeat lain. So cuaca abang pun tengok belakang mendung geng, nak hujan. Udang pun dah habis. Ok geng. Terima kasih kepada menonton. Sehingga kita berjumpa di next video geng. Ok terbaik. Assalamualaikum.